orang Palestin tampal direct pada orang Israel. Ini tugas dia, sebab tu dia takak mau. Kita tak tahu cerita kita. Tangkap 100, lepas 80, ada 20. Colek 50, lepas 40, tinggal 10. Ini untuk bekalan organ-organ yang diperlukan hospital di Perancis. Israel memang pakai dah, di UK dan di Amerika. Nampak? Wak fresh, mata baru cabut. Mata baru cokeh. Nak nukar mata masuk basi, masuk apa rosak, ambil mata Palestin, repuh ketuh terus, buat dalam tu atau ngejek. Mayat tu tahu buang. Gali jadi tak jumpa tanah. Tu cerita dia. Nampak? Kita semua baik kat Israel, lepas orang ni dia pula baik ya. Baik kepala khotok pun baik. Tak tahu ke cerita. Jadi kita ni bodoh sama dulu kini selama ni. Nah, langsung kau. Orang Islam sejarah kita kan tu. Hak perempuan dia rogo dia apa? Tak lepas. Amerika kan dia Abu Ghraib, ingat tak? Masih dia perintah Arab baru ni. Abu Ghraib tu penjara besar. Ditangkap muslimat digunakan untuk seks bagi tentera Amerika. Atas alasan ada bom, takak perempuan seorang. Nah, duduk dalam untuk jadi hamba seks. Gambar tu ditunjuk di khalayak ramai. Orang minat kok mereka. Dan yang terbaru, dan Menteri kita kata Malaysia bersetuju pada tahun 2019 akan bersama tentera Amerika dan Thailand mengadakan latihan dan perjanjian bersama Angkatan Tentera. Nampak? Siapa munafikin di sisi Allah? Amerika yang mengebom Iraq 11,000 orang Islam mati, 7,000 buah masjid ranak, Al-Quran dikecing di tembok, kita ambil sebagai kawan dalam tentera. Siapa pengkhianat sebenarnya? Nampak? Tak dengar cerita, bukan kita dengar ngaruk warta berita. Akan mengadakan latihan tentera bersama Amerika, laknatullah. Nampak? Mu tukang pakar. Tekan beri sokongan, naik golongan zalim, golongan tagut, golongan sekular. Ni jadi Allah. Tentera yang menjadi musuh nombor 1 umat Islam. Dia orang ambil Al-Quran, disuruh orang Islam kecing, tak mau kecing tembok, kecing atas Quran dalam Abu Ghraib. Nak selamat nyawa. Disuruh koyok Quran, disuruh pang dalam lubang jambang tentera Amerika. Bila tunjuk kepada orang Arab, tunjuk kepada pemimpin Kuwait kata kau ni, ingat ke nak marah mereka? Kita akan beri satu lagi projek baru kepada Amerika untuk membina satu lagi padang kau di atas padang Mesir. Itulah orang Islam, laknatullah, dia sendiri yang mal'unah. Orang Islam sendiri jadi binawi. Nampak? Di Palestin, di Kuwait, kalau kita bawa bendera Palestin, ditangkap. Orang boleh tangkap itu. Nampak? Kerana mereka sangat benci pada Islam Palestin. Orang Kuwait ni bisa Yahudi punya main. Kuwait negeri orang Islam, minyak orang Islam. Dan kalau kita bawa bendera Amerika lalu ke pasar di Kuwait, orang akan berebut cium bendera Amerika. Hebat dia. Dia cerdik, kita bodoh. Sampai gitu semua. Masa yang mereka menyerang Iraq kali yang pertama, masa tu biaya senjata mesti dibayar oleh Kuwait dengan Arab Saudi. Kuwait akan membayar, maknanya peluru perpandu yang ditembak oleh Amerika ke Baghdad. Sekali tembak harganya 1 juta. Belanja sekali. Nampak? Harga peluru pandu lebih kurang 800,000 besar. Kemudian kenderaan nak akut minyak, penyediaan gitu gini, maintenance 1 juta. Kuwait kena bayar untuk setiap peluru pandu tembak daripada kapal perang mereka jatuh ke rumah Islam di Iraq. Kuwait kata beres bayar. Nampak? Bodoh pada lembu gila ni. Iraq tu orang Islam, kita Islam kok. Kita suruh orang bong orang Islam kita bayar itih dia. Ni golongan yang Tuhan kata di dalam neraka yang paling bawah. Hak orang putih atas, Islam bawah lagi, duduk patak neraka. Fi darki asfali minan nar. Muka Islam, cakap Islam, tapi munafik, benci ke orang Islam, bersekongkol dengan golongan kufar untuk membunuh orang Islam. Neraka paling bawah. Nampak?
Arab Saudi akan bayar tiap-tiap butir peluru M16 yang ditembak ke dalam tubuh orang Islam Arab. Saudi bayar. Sutir dia cah RM3.60. Padahal harganya RM1.20. Nampak? Dah berpuluh ribu magazin tembak ke orang Islam. Orang Islam tukang bayar. Ni cerita dia. Nak? Dah kita mana? Kita baca mujahidin, baca penganah. Sekarang ini Yahudi sedang mengarahkan Amerika dan NATO supaya mengepung Afghanistan. Afghanistan ni masih ada lagi mujahidin Islam. Oleh kerana serangan di Iraq banyak menyebabkan mati rakyat Amerika, maka mereka terpaksa meninggalkan bumi Iraq sekarang. Dia kata Iraq telah aman, kita akan pergi ke Afghanistan. Yang sebenarnya tidak. Nampak, tentangan sengit di Iraq menyebabkan lebih daripada 19,000 askar Amerika telah mati. Tapi kalau kenyataan daripada White House hanyalah 2,100 tentera. Dalam internet khabar lebih kurang 19,000 orang mati. Nampak? Jadi tak tahan dah di Iraq ni, pergi ke Afghanistan. Sekarang ni perang salib yang kedua untuk balas dendam kekalahan dengan Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Jadi kepung Afghanistan, 18 buah negara NATO, kebanyakannya Kristian Melaka. Arahan daripada Israel. Atas alasan Taliban ni pengganas. Keluar wati-wati Malaysia, tentera NATO sedang mengepung pengganas Taliban. Kita tukang baca. Arahan suruh baca pengganas daripada Israel, laknatullah. Kita tukang baca. Kita anak saudara Israel. Nampak? Kita dengar radio Pakistan dalam internet. Nampak? Dia kata tentera apa benda ni, pasukan mujahidin berjaya merampas 2 buah kereta perisai penjajah NATO. Tengok berita Pakistan. Dia kata penjajah. Kita tentera panggil, tentera NATO. Hak Islam pengganas. Tu kata. Nak baca-baca berita pun nak ra'i juga pak saudara dia. Amerika laknatullah. Nak tak kira TV3, TV1 sama lah ke? Dalam baca berita, apa salahnya kata tak? Semalam 2 orang tentera Amerika laknatullah telah berjaya ditembak oleh mujahidin Islam. Baca gitu. Baru sedap tengok. Kita negeri orang Islam tak berani. Nampak? Tak berani. Dia marah. Tak boleh baca gitu. Kena baca ikut dia. Nampak? Ni kita nak perjuang ni. Kita kena ambil berat apa yang berlaku di umat Palestin, apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di Chechnya, apa yang berlaku dalam negara kita. Kalau kita tak mau cara, bukan umat Rasulullah. Siapa tak mau cara benda ni? Tak mau ambil tahu. Angkat tangan, bukan umat Nabi. Siapa kata? Nabi kata, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak mau ambil berat, ambil tahu apa yang berlaku kepada orang Islam, dia bukan kalangan orang Islam. Nabi kata, kita dah kata. Nampak? Dia main ngatik je surah subhanallah, 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 subhanallah. Banyak mana? Pagi 19 juta, petang 280 juta. Oh banyak. Lepas tu hal yang berlaku sendiri tak boleh cara. Dah cara tu. Dah main. Bukan umat Nabi. Dah bukan umat Nabi, musbih nak pergi mana? Dan Nabi tak ngaku umat. Nak pergi sana sebeh. Nak masuk taket syurga nak tunjuk sebeh tu. Nabi kata bukan umat aku. Nampak? Falaisa minhum. Kalau orang ngaji nahwu laisa tu dia ada ising. Ising laisa dia ada khabar dia. Nampak? Laisa tu dia nafi hukum. Maka hukum jadi umat itu telah ternafi daripada mereka yang tidak mahu ambil peduli apa yang berlaku kepada masyarakat Islam. Tu kata. Jadi sebab tu tazkirah ni beri peringatan. Ada cara ni lagu mana? Caranya kita alaikum bi majlisil ilmi. Kata Abu Ibn Mas'ud, alaikum bi majlisil ilmi. Sentiasa pergi majlis-majlis ilmu. Qabla an yuqbadha. Sebelum ilmu itu Tuhan tarik balik. Nampak? Wa qabduhu zahabu ahlihi atau kama qala. Hilangnya ilmu iaitu Allah matikan tok guru. Dalam kampung ada seorang tok guru tua dah mengajar tajwid. Boleh lah anak-anak kampung pergi belajar Quran lah. Dan kalau dia mati, ada ganti lah. Dengan ilmu dalam dada dia, semua tanang belaka dalam kubur. Ke boleh tinggal ilmu?
Ilmu kan dalam dada. Orang yang ada ilmu dalam tubuh baru dia panggil alim allazi muttasifu bil ilmi. Alim allazi muttasifu bil ilmi. Apa makna alim? Bukan kita istilah. Orang yang ilmu itu sepakai duduk dalam tubuh dia. Bila dia mati dengan ilmu-ilmu tanam dalam kepala dia. Dah tu tinggal kitab, tu bukan ilmu dia, tu kitab. Dah tinggal kitab pun anak dah reti baca. Nampak? Tilah ayah balik tengok belakang dia, tengok ayah ni kata ni nak bagi nak bagilah, bagi saka dah ayah mati. Nah, ada cicing, ada mah, ada gitu ni. Ni mu kalong, ni adik su, ni ayah ngah. Bagi lalah dah kitab kan, kitab. Kitab ayah tinggal tu 2 gepok. Dah kitab kan, kitab dia nak kitab. Kita ambil kitab ambil mu. Lalah sekoh haram tak mau kitab. Dah mana? Bola tau hak turun bomoh. Jadi siapa ngaji kitab? Lipas dengan cicak kobe. Nampak? Dah anak beruk belaka 14 ekor. Dah anda cerita. Tu yang berlaku. Sebab tu jahil. Bila jahil ramai, orang boleh tipu kita. Boleh tipu lah. Bila ramai aling, payah nak tipu. Itu saja. Dah kalau kita memang kita ingin majlis ilmu ni, mari majlis ilmu ni. Malam ni mari pasal kita free. Malam ni pergi kat Cahaya Baru malam ni. Pukul 10 ada tazkirah. Tapi kalau kawan kita kata malam ni, mak, aku nak turun JB malam ni, mau dia mahal. Pukul apa? Pukul 10. Aku nak pergi Cahaya Baru yang ada kuliah malam ni, kuliah. Nampak? Tazkirah. Kawan kita kata, gini lah, aku tak boleh lama, aku nak pergi 5 minit, aku nak pergi naik kuatang pula. Dia pun nak pergi onda, aku nak pergi kuliah ni. Lama dah aku tunggu ni, start ni. Aku ada dapat rezeki sikit baru ni. Aku dapat saka banyak, 2 juta lebih. Jadi aku niat dah nak pergi kamu 50,000. Mahal tak? Jadi mu tunggu dah sagi, aku lihat aku nak pergi BT ni. Aku niat pergi kamu. Kalau mu tidak, aku terpaksa naik kuatang sampai lepas BT tu. Kita mari orang ni, abang nak pergi 50,000. Mari tak? Tinggal kita seorang ngetuk imam. Kosong. Nampak? Tu kata 50,000, 200 riyal dah ingat dah Tok Guru. Dalam serik dah weh, tak mau dah, tipu, tak mau dah. Aku tunggu pilihan raya, Wih 20 ya, akah juga. Betul tak? Wih guna 2 paket baja cat rambut tang. Tu kita. Dah kalau 50,000 kita nak hari lah ni. Dah hari dah. Ni tengah bilang kan. Dia